Ya bukan je. Tak pandai buat creamy kamhyong katam macam ni. Kau habiskan video ni. Okey, selepas kita cucikan ketam, kita letak sedikit tepung jagung. Khususnya area-area begini. Okey, kita kasih coated dia, lightly coated dengan tepung guys ya. Okey, sebegini. Bila minyak sudah panas, kita jatuhkan ketam guys. Okey, lepas tu dia sudah begini guys. Kita tutup api, kita saringkan dulu. Kita sembahkan kuali, masukkan sos kamhyong. Lepas tu kita masukkan cili padi dan juga daun kari guys. Panaskan. Lepas tu kita masukkan chicken stock ataupun air. Masukkan krim, okey, supaya dia rasa lemak-lemak sedikit. Lepas tu sudah panas, kita masukkan ketam. Okey. Kita masak sekejap. Supaya ketam tu meresap sos dia guys. Lepas tu kita masukkan ke piring guys. Subscribe, belum follow sekarang. Matu guys ya.